Okay, ini kita dekat Stadium Darul Makmur. Saya tengok internet tadi, ada team ni dia buat pusat pengumpulan ataupun dia buat collection. Kita revise, dia buat program, kita revise yang mana program pengumpulan barangan terpakai. Jom kita tengok. Ni dah sampai ni betul ni? Biasa kan? Ni kat mana? Cuba tengok. Oh betul ni. Oh ni lah betul. Tu dia. Betul, kita tanya dia betul ke tak? Kita tanya dia betul ke tak? Assalamualaikum. Betul sini tempat kumpul pakaian? Betul. Kat sini tempat kumpulan barang-barang terpakai. Di hadapan Stadium Darul Makmur. Ya. Ya. Sampai bila ni? Kami buat 1 hari bulan hingga 5 hari bulan pada pukul 10 pagi hingga 7 malam. So boleh drive thru lah, boleh tinggal barang ni. Ya, boleh. Datang ke depan, kami akan pick up dan letak di depan tu. Oh, menarik. Nanti saya kemas-kemas sekejap. Sampai bila? Daripada 1 hari bulan hingga 5 hari bulan. Pukul 10 malam Sempat 10 pagi sampai 7 malam. 10 pagi sampai 7 malam. Guys, warga Kuantan, pada yang nak menyumbang pakaian boleh drive thru je. Boleh drive thru je. Boleh. Dekat Stadium Darul Makmur, Kuantan Pahang ni. So nanti kita boleh donate pakaian yang penuh dalam almari kita tu dekat sini. InsyaAllah.